Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bagaimana kita nak membaca ayat nombor 1 pada surah Al-Baqarah ya. Okey, cuba lihat. Ni kita panggil huruful muqatta'ah ya. Dia terdiri daripada 3 huruf. Satu huruf alif, yang keduanya huruf lam, yang ketiganya huruf mim. Okey, jadi cara membacanya, alif tidak dibaca panjang ya. Lam dibaca panjang 6 harakat. Mim juga dibaca panjang 6 harakat ya. Antara huruf lam dengan mim kita kena dengung 2 harakat ya. Jadi kadar suara yang perlu kita panjangkan adalah sebanyak 6 tambah 2 tambah 6 bermakna 14 harakat ya. Okay, cara bacaannya alif lam mim. Last sekali kita rapatkan bibir, kita matikan huruf mim, mim, ya, mim ya. Okay, saya ulang lagi sekali. Alif lam mim. Cuba lihat cara ejaan ya. Alif lam mim. Okey, kita cuba lagi sekali ya. Alif lam mim. Hukumnya adalah mad lazim harfi muthaqqal. Okey, insya-Allah kita bertemu lagi dan selamat mencuba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.